Dalam video kali ini, kami bawa anda menyusuri sebuah pekan kecil yang berada di negeri Perak. Air Tawar ialah sebuah pekan yang terletak di daerah Manjung, kira-kira 22 km dari Lumut, 12 km dari Setiawan dan sekitar 60 km dari Ipoh. Laluan mudah untuk sampai ke sini adalah melalui Lebuh Raya WCE, exit Plaza Tol Cangkat Cermin ataupun melalui Lebuh Raya Ipoh Lumut jika anda datang dari arah Bandaraya Ipoh. Pekan ini menjadi salah satu pusat pertanian dan perdagangan penting di bahagian utara Manjung. Sejarah Air Tawar bermula sekitar awal abad ke-19 apabila kawasan ini diterokai oleh masyarakat Melayu yang berhijrah dari Sumatera. Kawasan tersebut dikatakan mempunyai sumber air tawar yang banyak, lalu diberi nama Air Tawar. Pada ketika itu, penduduk menjalankan kegiatan pertanian sara diri, menangkap ikan serta membuka kawasan hutan. Apabila British mengembangkan ekonomi negeri Perak pada penghujung abad ke-19, semakin ramai pendatang Cina datang menetap di Air Tawar. Mereka membuka ladang, kebun serta menjalankan perniagaan sekaligus mempercepatkan pembangunan pekan ini. Air Tawar berkembang sebagai sebuah pekan pertanian yang menjadi pusat jual beli hasil kebun dan keperluan harian penduduk kampung di sekitarnya. Antara tanaman utama yang menggerakkan ekonomi ialah kelapa sawit, getah, kelapa, buah-buahan tropika dan sayur-sayuran. Selain itu, kedudukannya di laluan utama Ipoh Lumut menjadikan Air Tawar sebagai tempat persinggahan penting bagi pengguna jalan raya menuju Lumut, Pulau Pangkor dan Setiawan. Kongsikan kenangan anda mengenai pekan ini. Kami baca setiap komen yang anda tulis. Penduduk Air Tawar terdiri daripada pelbagai kaum, Melayu, India dan Cina berketurunan Fuchao. Semoga semua video-video yang kami hasilkan akan menjadi bahan sejarah di masa hadapan. Hari ini, ekonomi Air Tawar disokong oleh pertanian moden, perladangan, perusahaan kecil dan sederhana, perniagaan runcit dan perkhidmatan.
Ramai juga penduduk bekerja di kawasan perniagaan di Lumut, Setiawan dan Seri Manjung. Kemudahan yang terdapat di air tawar termasuk sekolah rendah, menengah, klinik kesihatan, balai polis, pejabat pos, bank, pasar awam, stesen minyak dan rumah ibadat pelbagai kaum. Teruskan menonton video-video kami. Jangan lupa like, share dan subscribe.